Itu satu tafsiran. Jadi bermakna ayat ni berceritakan tentang benda yang sudah pun berlaku sebelum lagi Nabi SAW, Nabi Muhammad datang. Tapi pada zaman sekarang, misalnya yang saya selalu bawakan ialah salah satu tafsir oleh Imam Asy'arawi. Imam Asy'arawi ni pun banyak mensyarahkan ayat-ayat Al-Quran. And dia moden lah, kira zaman, tapi dah meninggal lah kan, rahimahullah. Cuma zaman 90-an kan, zaman-zaman, boleh kata zaman kita lah. Zaman-zaman era Hosni Mubarak. Masa di Mesir, tapi dah ada recording dia, ada banyak. Bahkan yang kalau nak dengar apa yang saya syarah ni pun boleh buka YouTube, boleh dengar dia sendiri syarahkan. Kuliah-kuliah tafsir dia lah. Jadi dia kata Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila Quran nak memberi petunjuk, apabila Quran nak mencakapkan sesuatu, konteks yang paling first yang sesuai dipakai ialah konteks umat Nabi Muhammad. Kan, sebelum kita nak pergi ke tafsir-tafsir yang lain. Maknanya tafsir pertama kita kena letak, base dia ialah Quran ini akan membahaskan apa yang akan berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Kan? Jadi dakwaan ataupun tafsir daripada Asy'arawi ini berkata bahawa kedua-dua kali yang dimaksudkan ini ialah yang akan berlaku pada zaman umat Nabi Muhammad SAW, bukan sebelum ini. Okey. Okay, jadi dia orang kata apa, berbezalah kan dengan apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir tadi. Jadi bila kali pertama dan kali kedua tu?